juga. 98. Innama kana hadzal hayy. Situ dah. Buka dah. Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Innama kana hadzal hayy. Situ dah. Innama kana hadzal hayy min al-ansar wa hum ahlu wathanin ma'a hadzal hayy min yahuda. Innama hanya saja Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana hadzal hayy min al-ansar wa hum ahlu wathan ma'a hadzal hayy min yahuda wa hum ahlu kitabin. Hanya saja kana hadzal hayy adalah kampung. Ini kampung minal ansar. Hayy ni kampung, qaryah. Daripada Ansar, maksud dia apa? Ahlul Madinah, orang Ansar. Wahum ahlu wasan. Diorang ini adalah ahlu wasan, penyembah berhala. Jadi orang Madinah, orang Ansar, diorang ni suku Aus dengan suku Khazraj ni sebelum masuk Islam, dulu-dulu tu sebelum Nabi Muhammad SAW Islam datang, diorang ni ahlu wasan, penyembah berhala. Diorang duduk dekat Madinah. Duduk dengan siapa? Ma'ahadzal hayy min Yahuda. Beserta ini kampung daripada orang Yahudi. Yahudi Madinah. Wahum ahlu kitab. Diorang ini, Yahudi Madinah ni adalah ahlu kitab. Jadi dekat Madinah dulu, sebelum Islam datang, orang Arab sembah berhala. Orang Yahudi, inilah ahlu kitab lah, agama Yahudi tu. Wa kanu yarawna lahum fadlan alaihim fil ilm. Wa kanu, dan adalah mereka ni, mereka orang Ansar ni, yarawna lahum, mereka melihat lahum, bagi orang Yahudi ni, fadla, lebih, alaihim, ke atas mereka orang Ansar. Jadi orang Arab, diorang tengok orang Yahudi ni lebih daripada diorang. Moga orang Yahudi ni diorang ada kitab. Ada. Orang Arab ni diorang tak ada kitab. Jadi orang Yahudi ni mesti lebih alim dan sebagainya daripada kami. Fil ilm, pada ilmu. Fakanu yaqtaduna bikathirin min fi'lihim. Fakanu adalah mereka orang Arab, orang Ansar, yaqtaduna, mengikut, bikasir, dengan kebanyakan, dengan banyak, min fi'lihim, daripada perbuatan mereka orang Yahudi. Jadi orang Arab Madinah tu, dia orang duk ikut orang Yahudi. Orang Yahudi buat apa, dia orang ikut. Sebab dia orang rasa orang Yahudi ni lebih lagi pada dia orang berilmu. Moga Yahudi ada kitab, Taurat tu. Wa kana min amri ahlil kitab, dan adalah min litab'id, sebahagian daripada pekerjaan, sebahagian daripada urusan ahli kitab ni, khabar dia, alla ya'tun nisa, bahawa mereka tidak mendatangi akan isteri, illa ala harfin, kecuali di atas tepi. Apa mendatangi isteri kecuali di atas tepi? Yujami'una nisa'ahum mustalqiyat ala junubihinna. Diorang jima belah tepi, tidur belah tepi tu, okey. Kita sambil peluk, ikut dia lah macam mana pun, jimat belah tepi. Tu orang Yahudi macam tu cara dia orang jimat bini dia orang, dari arah tepi. Lepas tu, wadzalika astaru ma takunul mar'ah, dan demikian itu, maksud dia jimat belah tepi itu
astaru, lebih menutup ma takunul mar'ah, barang yang adalah perempuan tadi itu. Lebih menutup perempuan tadi itu. Astaru ni ai ghairu munkashifah li zawjiha istihyahan min. Dia tak terbuka dan lebih jaga malu. Maksudnya kalau jimat belah tepi tu tak ada lah terbuka, tak tahu nama gitu dah. Jadi taklah malu sangat orang perempuan tadi tu dengan suami dia. Tu wadzalika astaru, lebih menutup. Demikian orang perempuan tu, maksudnya lebih bagi dia tak malu. Sebab tu orang Yahudi dia jimat belah tepi. Sebab apa? Sebab bagi perempuan tu tak malu sangat gitu kot. Fakana hadzal hayy minal ansar qad akhadhu bidzalika min fi'lihim. Maka adalah ini kampung daripada orang Ansar. Jadi orang Ansar Madinah dulu-dulu tu qad akhadhu bidzalika min fi'lihim. Sesungguhnya mereka telah ambil, maksudnya mereka telah ikut bidzalika, dengan demikian jimat belah tepi tu, min fi'lihim, daripada perbuatan mereka orang Yahudi. Jadi orang Ansar waktu zaman tu kalau dia orang menikah, dia orang bersama dengan isteri, bersama hak belah tepi tu. Ada. Tak lenguh mana dah, moga duduk atas katil. Wa kana al-hayy hadzal hayy min Quraisy yashrahuna an-nisa syarhan munkara. Lepas tu orang apa? Orang Quraisy, maksudnya orang Ansar ni masuk Islam, orang Madinah masuk Islam. Lepas tu orang Quraisy, orang Muhajirin mai ke Madinah. Lepas tu orang Quraisy ni pula cara dia orang jimat ni. Orang Muhajirin ni wa kana hadzal hayy, dan adalah ini kampung min Quraisy, daripada Quraisy, maksudnya orang Mekah pula. Yashrahuna nisa, mereka yashrahun, syaraha ni mereka buka ataupun mereka bergembira ataupun mereka jimat hak dari belakang tu. Yashrahun, mereka jimat isteri-isteri mereka ni syarhan munkara, akan sebagai jimat yang diingkari. Diingkari ni maksud dia oleh penduduk Madinah. Syarhan munkara, akan sebagai jimat yang diingkar. Tengok tak kena. Siapa tak kena? Ahlul Madinah. Moga Ahlul Madinah ni ya jimat ya sopan. Belah tepi gitu je. Mai orang Quraisy ni macam-macam gaya dia buat. Lepas tu dia tak salah syarhan munkara, dia diingkari. Lepas tu dia bagi tahu. Wa yataladzadzuna minhun muqbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyatin wa yataladzadzuna minhunna, mereka berlazat-lazat minhunna, dengan isteri tadi tu. Muqbilatin, muqbilat ni hadap ke depan, muqbilat dari arah depan. Wa mudbirat, mudbirat ni dari arah belakang, seperti kucing tu. Wa mustalqiyat, mustalqiyat ni terlentang. Mustalqiyat ni terlentang. Jadi boleh belaka. Orang Quraisy ni depan, belakang, atas, bawah, ikut dia lah macam mana pun. Perangai dia macam tu. Lepas tu falamma qadimal muhajirun al-Madinah, maka tak kala datang oleh orang Muhajirin ke Madinah, tazawwaja rajulun minhum imra'atan minal ansar. Tazawwaja, kawinlah oleh seorang lelaki, minhum, daripada orang Muhajirin ni, imra'ah, akan seorang perempuan, minal ansar, daripada orang Ansar. Jadi orang Muhajirin ni hak biasa jimat macam-macam gaya ni, kahwin dengan orang Madinah. Orang Madinah yang terbiasa jimat belah tepi saja, sebab dia orang ikut perangai orang Yahudi. Lepas tu bila mana dia kahwin dengan perempuan tadi tu, fadhahaba yasna'u bidzalika, maka dhahaba, pergilah ataupun mulalah, yasna'u, nak buat oleh lelaki tadi tu, biha, bi imra'ah, dengan perempuan tadi tu, zalika, akan demikian. Dia pun nak buat style orang Mekah tu lah, depan, belakang, kiri, kanan tu kan. Lepas tu fa'ankarathu alaihi, maka ingkar, tak bagi. Maka ingkarlah oleh perempuan tadi tu akan lelaki, ingkarlah oleh perempuan akan perbuatan tadi tu, zalika alaihi, ke atas lelaki tadi tu. Tu perempuan tu tak bagi. Wa qalat, berkata perempuan tadi tu, innama kunna nu'ta ala harfin fasna' zalika wa illa fajtanibni. Hanya saja nukta, kunna nukta, dulu kami ni didatangi, maksudnya kami ni didatangi, kami dijimak ala haf, di atas tepi. Kami ni didatangi belah tepi saja. Fasna' zalika, buatlah demikian. Kalau nak juga buat macam tu. Wa ila, jika tidak, kalau tak say nak buat macam-macam lagi tu, fajtanibni, jauhilah aku. Kalau dia mau nak bersama dengan aku, bersama belah tepi saja. Sebab macam tu adat kami.
Kalau nak buat hak lain-lain tu, tak payah. Fajtanib ni, jauhi aku. Lepas tu, hatta syariya amruhuma, sehingga tersebarlah amruhuma oleh pekerjaan dua, urusan dua orang tu. Lepas tu, orang pakat duk kok mana. Orang boleh tahu. Viral. Ada nikah. Lepas tu nak minta buat gaya lain-lain. Lepas tu hak Tina tak bagi. Lepas tu viral. Syarat tersebar viral dah. Lepas tu fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu, maka sampailah oleh cerita tadi tu kepada Rasulullah. Lepas tu fa anzalallahu azza wa jalla, maka menurunlah oleh Allah Taala akan ayat ni. Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisaukum, isteri kamu tu harth, ladang, tanaman, sawah dia, ladang bagi kamu. Lepas tu fa'tu harthakum, maka kamu datangilah ladang kamu ni anna syi'tum, sebagaimana yang kamu nak. Dia mau nak pergi cucuk tanah macam mana, serah. Depan, belakang, atas, bawah, serah. Itu orang panggil anna, zorof. Makan pun dia, zaman pun dia. Bila-bila, masa bila-bila pun boleh, zaman. Makan, tempat bila-bila pun boleh. Kat dapur ke, dalam kereta ke, kalau berani. Ikutlah kan, boleh belakang. Anna, orang panggil makan pun dia, zaman pun dia juga. Yakni surah Baqarah 223. Muqbilat, apa tu muqbilat? Hadap, mendepan. Wa mudbirat, membelakang. Wa mustalqiyat, terlentang. Tapi yakni bidzalika mawdi'al walad. Demikian semua tu tadi tu bi mawdi'al walad, pada tempat anak. Jadi faham pada sini, nak bersama suami isteri ni boleh macam mana pun, boleh bagaimanapun, masa bila pun boleh, tempat mana pun boleh, dan ikutlah mana-mana pun boleh. Yang penting kecuali tempat tadi tu adalah maudhi'al walad, tempat anak, iaitu faraj, kemaluan, bukannya salah lubang. Ya, lari tak banyak 1 inci je lah, jangan salah. Tempat tu maudhi'al walad. Ada. Sebab apa? Sebab ayat Quran tu dia bagi tahu dengan harf. Perempuan itu adalah tanaman. Tanam ni, padi tu, sawah tu, ladang tu, kita pergi letak benih, lepas tu keluar pokok. Jadi sama tu jugalah faraj tu, letak masuk zakar, letak air mani, benih, keluar anak. Adapun dubur ni dia tak ada, dia tak tubik anak. Jadi Quran beritahu harf, ada ladang. Jadi nak dari belakang boleh, tapi tempat tu dia. Fi dengan min. Fi tu pada, tempat. Min tu daripada. Min daripada belakang tak apa, tapi fi pada tempat belakang tu tak boleh. Jangan tersalah dah. Gitu. Abu Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walad li sahibil firash walil ahir al-hajar, Musnad Ahmad. Abu Hurairah berkata, aku dengar Rasulullah bersabda, al-walad, anak tu, li sahibil firash, adalah untuk tuan tilam. Tuan tilam ni maksud dia ayah ataupun suami. Walil ahir, dan bagi penzina ni, al-hajar, batu. Jadi penzina ni batu. Anak tu pok punya. Jadi nak bersama, kena bersama tempat keluar anak. Penzina, anak dapat ke pok. Dengan maksud, kalau lah kata anak tu, tubik anak tu boleh bin pok dia dan sebagainya dia. Lepas tu tak ada aurat, maksud dia aurat ni, aurat muhrim. Lepas tu kalau lah kata mati, boleh pusaka dan sebagainya dia. Kalau lah kata ayah tu tak sihat, tak boleh kerja dan sebagainya, anak boleh kena sara dan sebagainya. Kalau anak tu dia ada benefit dia. Al-walad li sahibil firash, anak tu untuk tuan katil, anak tu untuk pok, maksud dia ada faedah dia. Lepas tu pok tu pun kena cara anak, kena apa, kena bagi nafkah dan sebagainya, sampai dia besar kena bagi adab dan sebagainya. Walil ahir al-hajar, sedangkan lil ahir, bagi penzina, al-hajar, batu. Dia mau berzina, lepas tu dapat anak tu tak ada sabit apa-apa pun dekat dengan demo. Pasal demo ni apa? Hajar, batu. Batu ni dia ada dua kefahaman lah. Satu, batu ni dengan maksud kalau demo ni dah pernah berkahwin, dah lepas tu demo berzina,
demo pernah jima yang sahih, lepas tu demo berzina, demo akan kena batu, kena hudud rejam sampai mati. Ataupun batu ni dengan maksud kosong, telur ayam. Orang Melayu kita tak ada gapo, ada telur ayam je. Jadi maksud dia tak ada lah. Orang telur ayam tu kosong. Orang Arab dia tak guna telur ayam, dia guna batu. Tak ada gapo, ada batu je. Batu bulat, tak dapat gapo. Walil akhir al-hajar. Dan untuk penzina tu al-hajar, batu kosong, tak dapat apa-apa manfaat, benefit pun. Gitu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Surah Baqarah ayat 187. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu, lailatas siyam, pada malam puasa Ramadan belah malam tu, ar-rafath, jima, ila nisaikum, kepada isteri-isteri kamu. Okey, ar-rafath, kita tengok perbahasan rafath ni. Bi fathain. Rafath ni dengan dua fathah. Rafatun. Rafa. Bukannya raf, bukannya mati. Rafa. Fa pun hidup, ra pun hidup. Bi fathain. Orang panggil makru'an bi fathain. Hal keadaan dibaca dengan dua fathah. Rafath ni kalamun yaqa'u waqtal jima' bainar rajul wan nisa. Rafath ni adalah perkataan yang berlaku pada waktu jima' di antara lelaki dan perempuan. Biasa lelaki dengan perempuan ni dia duk cakap apa? Hak dia duk cakap waktu duk bersama tu orang panggil rafath. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa tu, malam Ramadan tu, ar-rafath ila nisaikum. Jima' ataupun kecek, waktu kecek dengan isteri waktu duk jima' tu. Lepas tu yustaqbahu dhikruhu fi waqtin akhar. Kecek mana? Yustaqbahu, yang dibilang keji, zikruhu, naik fa'il, akan sebut dia kalam tadi tu, fi waqtin akhar, pada waktu yang lain. Kecek hak waktu biasa tu, kalau kita kecek huduh, keji, lucah, mencarut. Kalau biasa-biasa ni, kalau kita cakap, mana kecek macam tu. Tapi kalau waktu duduk bersama suami isteri, kecek macam tu tak apa. Dah cantik lah, bersama lek, katalah apa dah. Atau kalau biasa-biasa ni huduh. Tapi kalau waktu duduk bersama suami isteri, bakal dituntut sangat-sangat. Itu tu panggil rafath. Wa utliqa 'alal jima', dan diitlaq. Maksudnya kalau kita sebut rafath ni, asal makna dia kecek, lucah waktu duduk bersama suami isteri tu. Tapi utliqa 'alal jima', diitlaq di atas jima'. Kalau kita sebut rafath, kita guna dengan maksud jima' selalu dah. Walaupun asal dia adalah perkataan lucah waktu duduk bersama suami isteri. Sebab apa? Liluzumihi lahul ghaliba, kerana melazimilah rafath lahu li jima' ghaliba, pada kebiasaan. Biasa dia kalau orang duduk bersama, dia akan kecek benda tu lah. Dia duduk kecek lucah, dia duduk puji isteri dia dan sebagainya. I'rabul Quran wa bayanuhu li Muhyiddin Ad-Darwish. Ini duduk dalam kitab I'rabul Quran wa bayanuhu. Pengarang dia Muhyiddin Darwish. Jadi kita faham pada sini, waktu duduk bersama suami isteri ni, kita kecek, tak apa. Kecek hak lucah tu, ar-rafath, boleh. Sangat-sangat. Cuma dia Qabisah ibnu Zu'aib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat Qabisah ibnu Zu'aib, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la tukthirul kalam inda mujama'atin nisa. Janganlah kamu membanyak cakap ketika duduk bersama orang perempuan, ketika duduk jima' perempuan. Sebab apa? Fa inna minhu, kerana sesungguhnya dari kerananya kecek tadi tu, banyak kecek tadi tu, yakunul kharas, akan berlaku al kharas, bisu wal fa ni gagak. Isnaduhu dhaif, sanad hadis ni dhaif. Ibnu Asakir fi Tariqi Dimash, duduk dalam kitab Tariqi Dimash bagi Ibnu Asakir. Jadi waktu duduk bersama suami isteri tu boleh cakap ar-rafath, tapi jangan banyak sangat cakap. Jangan duk kecek tak berhenti, lama pula dah. Jangan cakap banyak sangat, sekadar-sekadar gitu saja. Boleh bercakap waktu bersama, tapi jangan banyak bercakap. Sebab ada hadis dhaif bagi kita, kalau banyak bercakap, satgi nak jadi bisu, nak jadi gagak. Gitu.
An Aisyah qalat ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Isnadu dhaif Musnad Ahmad. Aisyah berkata, tidak aku pernah lihat farja, kemaluan Rasulullah SAW sama sekali. Qattu, sama sekali. Sanad hadis ni dhaif, duduk dalam Musnad Ahmad. An Utbah ibni Abdin Sulami. Utbah ibni Abdin Sulami berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza ata ahadukum ahlahu, apabila mendatangi oleh salah seorang daripada kamu akan isteri dia, maksudnya apabila pergi jima isteri, wala yatajarrad tajarrujal airain, janganlah dia telanjang tajarrudal ainain, tajarrudal airain, akan sebagai telanjang dua keldai, dua menatang, maksudnya telanjang bulat. Jangan telanjang akan sebagai telanjang dua keldai, maksudnya jangan telanjang bulat. Jadi isnaduhu dhaif, sanad hadis ni dhaif, duduk dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi kita faham pada hadis ni, Aisyah dia kata dia tak pernah tengok kemaluan Rasulullah, sanad hadis ni dhaif. Yang kedua pula, waktu bersama tu jangan bersama seperti, jangan telanjang seperti telanjang dua keldai, pun sanad hadis ni dhaif. Jadi kita faham daripada dua-dua ni tunjuk kata waktu bersama tu jangan duk tengok kemaluan. Tutup, jangan duk tengok kemaluan. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Hadis riwayat Bahz bin Hakim daripada pak dia, daripada tok dia, dia kata, aku kata, tok dia kata, cerita, aku kata, ya Rasulullah auratuna, bermula aurat kami ni, auratuna, aurat kami ni, ma na'ti minha wa ma nadhar, apa yang kami boleh mendatangi daripada dia, apa yang kami boleh buat, apa yang kami boleh buka, wama nadharu, dan apa yang kami kena beringat, apa yang kami kena jaga. Aurat kami ni, apa yang kami boleh buat dan apa yang kami kena jaga. Maksudnya nak buka banyak mana, boleh buka dekat siapa, nak kena tutup banyak mana, nak kena jaga jangan bagi siapa tengok. Berkata Nabi Muhammad SAW, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Sunan Abi Daud. Betul, Rasulullah pun jawab, ihfaz aurataka, jagalah aurat kamu tu, tutup, jangan bagi orang tengok. Illa, kecuali hak ni tak apa, min zaujatika, kecuali daripada isteri kamu, aw ma malakat yaminuka, ataupun apa yang memilih oleh tangan kanan kamu, maksudnya ataupun hamba perempuan kamu. Ni kita faham pula pada yang hadis ni aurat ni kena jaga kecuali isteri, hamba perempuan. Boleh tengok aurat gimai. Jadi waktu nak jima tu tak nak tengok aurat, nak tutup molek-molek dengan selimut pun boleh, ataupun nak buka, nak tengok aurat suami isteri pun boleh, sebab datang, dua-dua datang. Tawassuk, keluasan dekat situ. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada al-jima' yughatti ra'sah wa yaghuddu sawtah wa yaqulu lil mar'ah 'alayka as-sakinah. Isnaduhu dhaif. Al-Hafiz Al-Iraqi fi takhrij ahadits Ihya'i Ulumuddin. Adalah Rasulullah sallam idza arada al-jima', apabila dia nak bersama, yughatti ra'sah, dia tutup kepala dia, wa yaghuddu sawtah, dan dia merendah suara dia, wa yaqul, dan berkata dia Nabi, lil mar'ah, kepada perempuan, kepada isteri, alaikis sakinah, ke atas kamu ketenangan, tenang, jangan bising. Alaikis sakinah, tenang, jangan bising. Sanad hadis ni dhaif. Al-Hafiz Iraqi pada takhrij hadis dalam Ihya Ulumuddin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yurakhisu fi nakhri inda jima'. Adabun nisa li Abdul Malik ibni Habib. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yurakhisu, dia bagi keringanan fi nakhri. Nakhri ni pada berbunyi. Pada nakhri ni kuda tu, kuda bunyi tu, mendengus kuda tu. Indal jima', pada ketika bersama. Jadi waktu bersama tu, waktu duk gimai tu, ditubik bunyi ke, keluar bunyi, boleh ke? Ibnu Umar kata tak apa, bagi rukhsah. Hak yang hadis atas tadi tu
Hadis kata tenang, jangan bunyi bising sangat. Qala Ahmad wa ruwiyana anil Hasan al-Basri fi rajul yujami umratahu wal ukhra tasma'u. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wa ruwiyana, dan diriwayatkan kepada kami, anil Hasan al-Basri, daripada Hasan al-Basri, fi rajul, pada seorang lelaki, yujami umratah, yang dia jima isteri dia, wal ukhra tasma'u, sedangkan orang lain duk dengar. Dia bersama dengan bini dia, lepas tu orang lain duk dengar suara dengusan dia tu, bunyi bini dia tu. Qal, lepas tu berkata Hasan al-Basri dia, kanu, adalah mereka, ai as-sahabah atau kibarut tabi'in, adalah mereka para sahabat ataupun kibarut tabi'in, tabi'in yang besar-besar, maksudnya tabi'in yang hebat-hebat ni, yakrahun, mereka benci. Walafdul karahah indal mutaqaddimin ma'nahu at-tahrim, dan bermula lafaz karahah, lafaz benci, indal mutaqaddimin, di sisi orang-orang terdahulu, ma'nahu, makna dia tu adalah at-tahrim, makna dia adalah haram, bukannya makruh. Al-wajsa, akan wajas. Orang dulu tu, orang tanya pada Hasan Basri masalah, seorang dia bersama dengan bini dia, lepas tu orang lain duk dengar. Lepas tu Hasan Basri cerita, orang-orang dulu tu, para sahabat ataupun kibarut tabi'in, diorang benci, diorang mengharamkan akan al-wajas. Wajah ni apa? Wa huwa as-sautul khafi. Wajah ni adalah suara yang perlahan. Al-Baihaqi fi ma'rifati sunanil wal awthar. Al-Baihaqi fi ma'rifati sunan wal athar. Jadi kita faham daripada 2-3 hadis ni, ada waktu jima' tu boleh berbunyi. Ya, boleh berbunyi. Tapi jangan bising sangat sampai bagi orang lain dengar. Pandai-pandai aja lah. Macam tu. Bukanlah langsung tak ada bunyi. Bukanlah kata lah kuat sangat bunyi sampai tua dengar tu kan. Lepas tu pandai-pandai aja gitu. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Telah ditulis, telah ditetap ke atas anak Adam, nasibuhu, naik fa'il, akan habuannya anak Adam, minaz zina, daripada berzina. Anak Adam ni semua ada dah bahagian hak zina masing-masing. Mudrikun dhalika la mahalata, dia akan dapat demikian. La mahalata, la mahalata ni ay la budda. La mahalata ni maksud dia la budda, tak dapat tidak. Jadi semua orang ni, kita ni akan terlibat juga dengan zina, tak dapat tidak. Fal ainani zinahuma an-nazar, maka bermula dua mata ni zinahuma, zina kedua mata tu adalah an-nazar, tengok. Wal udhunani zinahuma al-istima', sedangkan dua telinga, zina kedua telinga tadi tu adalah istima', dengar, perhati dengar sungguh-sungguh tu. Wal lisan zinahul kalam, sedangkan lidah, zina dia tu adalah al-kalam, kecek hak pelik-pelik ni, huduh-huduh ni. Wal yadu zinaha al-batshu, dan tangan, zinanya tangan, al-batshu adalah pegang, jamah. Wal rijlu zinaha al-khuta, sedangkan kaki, zina kaki tu adalah al-khuta, melangkah pergi. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati ni yahwa, dia ingin, wa yatamanna, dan dia bercita-cita. Jadi hati yang nak ni, hati yang ingin, hati yang nak cita-cita, zina juga. Wa yusaddiqu dhalikal farju wa yukadzibu, dan membenar akan demikian zina tadi tu al-farju, oleh kemaluan, wa yukadzibuhu, dan mendustalah oleh faraj akannya dhalika. Sahih Muslim. Jadi semua manusia ni dia ada habuan dia masing-masing dah berkenaan dengan zina. Cuma dia hak besar dengan hak kecil. Tengok zina mata tu, orang perempuan duk lalu tengok, tu zina mata, dapat dah dosa tu. Ada. Cuma besar kecil gitulah. Telinga dengar, lidah kecek, tangan pegang, kaki gi, hati ingin, angan-angan. Kemaluan itulah yang nak membenar ataupun nak menipu.
mendustakan. Maksudnya kalau dia pergi zina betul dengan kemaluan dia tu, hak tu baru zina betul. Tapi kalau tak, hak tu bukan zina betul. Jadi kita faham pada sini, waktu kita duduk bersama suami isteri tu, jangan duk khayal perempuan lain. Dilarang untuk khayal perempuan lain. Sebab apa? Khayal perempuan lain tu duduk bersama dengan isteri tapi duduk ingat artis ke apa ke, itu adalah zina juga. Zina hak jenis zina hati tu, ingin tu, dan itu dilarang. Waqila ma'nahu wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Surah Baqarah ayat 267. Waqila, dikatakan, maknanya, makna ayat ni, wala tayammamul khabitha min tunfiqun. Janganlah tayammamu, kamu sengaja pilih, kamu sengaja memilih al-khabis, akan yang buruk, minhu, daripada harta tadi tu, tunfiqun. Lepas tu kamu bagi nafkah. Janganlah kamu sengaja memilih akan yang buruk daripada harta, tunfiqun, kamu bagi nafkah. Maksud dia, la ta'dilu anil malil halal, jangan kamu berpaling anil malil halal, daripada kemaluan yang halal. Maksudnya isteri ni, wa taqsidu ilal haram, dan kamu tumpu, kamu pergi ilal haram, kepada kemaluan yang haram. Kamu pergi, jangan kamu berpaling daripada harta yang halal. Maksudnya kita ada duit halal, lepas tu wa taqsidu, lepas tu kamu tumpu ilal haram, kepada harta yang haram. Lepas tu ambil duit haram tu, cari haram untuk bagi nafkah dan sebagainya. Jangan. Fataj'alu nafaqatakum minhu, maka kamu jadikan akan nafkah kamu tu minhu, daripada al-haram. Tafsir Ibn Katsir. Walaupun ayat ni dia berkaitan dengan harta, ada harta haram, ada harta halal. Jangan kamu pergi ambil, buat harta haram, lepas tu kamu bagi nafkah. Kalau nak buat harta halal, lepas tu bagi nafkah. Jangan. Cuma umumul lafzi la bi khususi sabab. Begitu jugalah kalau kita ada isteri yang halal, jangan waktu kita duduk bersama dengan dia, kita duduk tumpu, duduk bayang perempuan yang tak halal. Maksudnya bukan isteri kita yang haram. Jangan koya perempuan lain waktu bersama dengan isteri. Wa yas'alunaka 'anil mahid wallahu alam.